Tarian igal-igal merupakan tarian tradisional masyarakat Bajau Ubian di Sabah. Dalam bahasa Bajau, igal bermaksud tarian. Namun, ada juga yang mengaitkannya dengan perkataan Inggeris, eagle, kerana gerakannya menyerupai helang. Tarian ini biasanya dipersembahkan dalam majlis keramaian seperti kenduri, perkahwinan dan acara adat rasmi. Gerakannya menampilkan pergerakan tangan, lengan dan tubuh yang perlahan serta lemah gemalai. Muzik iringan pula menggunakan alat tradisional seperti kulintangan dan gong. Kostum penari berwarna-warni dan dihiasi sulaman benang emas, melambangkan status serta budaya masyarakat Bajau Ubian. Hari ini, tarian igal-igal kekal sebagai simbol penting warisan budaya Sabah dan terus dipelihara oleh generasi muda.